Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua penonton-penonton Humanity Kongsi Rezeki. Okey, semoga hari ini kita semua diberi kesihatan dan juga dipermudahkan segala usaha-usaha kita. Okey. Okey, hari ini kita nak pergi rumah adik Zikri. Okey. Ada yang kita nak sampaikan, amanah dari seseorang juga. Okey. Dari saudara saya, keluarga saya. Okey, alhamdulillah. Mari kita nonton bersama, okey. Okey, jom. Hello. Itu apa laptop awang tadi? Ini kalau saya nak bagi rezeki, kasih mak langsung ke atau dengan abang? Kasih mak aja langsung. Kasih mak je langsung, boleh. Okay. Ini ada titipan mak dari Singapura. Lepas tu saya datang. Hello. InsyaAllah Ini pun kita tak boleh lama pasal tadi kita di sana. Kita ada urusan lain-lain lagi. Hari ini pun saya pulang. Jadi semua ni nak kena bantas. Sukanya. Untuk adik Zikri dulu. Kita kasih adik Zikri dulu. Ini mama itu hari mama. Mama kasih. Dia belikan. Nah. Atong ya? Ini putuskan dulu. Nanti dia kena apa? Boleh. Nanti kena ini ya. Putuskan dulu. Ini. Dia punya ni. Putuskan dulu. Mainan. Dia itu putuskan. Ini putuskan. Potong. Suka dia tengok. Suka tak? Boleh. Pegang ekor dia pun boleh. Pegang. Okay, ni semua cubalah mak. Kalau cuba. Pasal kita ambil satu-satu dulu, kita nak cuba. Nak tengok macam mana. Cuba. Kalau boleh lah. Untuk saya. Ada lagi? Macam mana pakai pampers masuk gitu? Masuk lagi gini ya. Masuk lagi bawah. Mana bergelai lagi? Bergelai aja bawah panjang ini. Kata gitu tak boleh. Pakai bawah tarik ini. Suka tak ni? Suka? Okey mak, kita minta izin dulu. Okey mak. Pasal kita pun tak boleh lama kat sini. Kita ada urusan lain lagi. Jadi saya harap mak terima ni dengan ikhlas. Dan benda yang sikit ni je lah yang mak dibantu. Itu aja. InsyaAllah akan datang. Ada jodoh lagi. Umur panjang. InsyaAllah kita tahu. InsyaAllah. InsyaAllah saya tahu. Okey, yuk bang. Okey, cukup sampai di sini saja. Okey. Teman kita dengan adik Zikri, dengan ini adik Zikri Okey, mudah-mudahan yang menderma mudah-mudahan diberikan kesihatan dan dimudahkan segalanya. Okey. Alhamdulillah. Okey guys, terima kasih kerana menonton. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi video yang seterusnya. Okey, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.